Okey lah, tip kali ni kalau korang nak macam haruan, tip dia waktu-waktu aku rasa kebanyakan ikan haruan atau ikan-ikan lain akan keluar kot, ikan-ikan pemasak akan keluar, iaitu waktu pagi, awal pagi selepas subuh tu elok dah sampai kurang pukul 9 ke 10 dia aktif, and then tengah hari dia takkan aktif sangat sebab panas. Dan waktu petang dia akan aktif balik sekitar selepas asar tu, selepas asar sampailah maghrib pukul 7 dia akan aktif balik. So waktu ketiga ikan haruan aktif pada waktu malam ataupun waktu tengah malam lah. Sebab waktu-waktu 3 waktu ni, pagi, petang, malam ni waktu-waktu ikan pemangsa mencari mangsa dia, memburu mangsa dia macam katak, apa lagi, belalang, tikus, ular dan sebagainya lah. So okey lah geng, hari pun dah makin panas. Sekarang dah nak dekat pukul 12, dalam pukul 11.30 ni tu ikan haruan pun dah kurang makan. So geng, jangan lupa like, share dan subscribe FNV Fishing untuk layan video yang selanjutnya. Okey.